Semua agama percaya iaitu apa saja yang kamu buat kat orang lain, kamu akan dapat balasan itu. Ada tak dalam Islam? Ada ulama dengan tindakan yang diambil oleh majikannya iaitu Bank RHB Bank terhadap stafnya yang membuat satu penghinaan kepada pemimpin nombor satu negara kita adalah satu tindakan yang tepat, tetapi tidak cukup dengan tindakan itu. Oleh sebab itulah kita membuat beberapa laporan polis lagi agar satu tindakan yang lebih tegas diambil untuk memberi satu pengajaran ataupun tauladan kepada sesiapa yang cuba menimbulkan kekeliruan dan juga satu penghinaan kepada pemimpin nombor satu kita. Saya bukan muda, saya betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara yang penting untuk faedah dan masa depan negara kita. Masya Allah ya. Betul ke Anwar Ibrahim ni dia pro Palestin? Betul ke dia ni pro Gaza? Ini persoalannya. Sebab seperti mana hari ni, saya yakin semua orang tengok. Korang tengok Trump ni, dia mengaku dia memekalkan senjata untuk melakukan genosid ke atas rakyat Palestin, Gaza ni. Dia mengaku, ada video terang-terang dia mengaku dia supply apa. Tapi hari ni, apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim membuktikan bahawa dia suka dengan Trump ni. Penentang kerajaan, pembangkang dan seumpamanya dalam negara-negara orang Islam, dalam keadaan mereka mengkritik Barat, sebahagian mereka digunakan oleh Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo korang sekalian dimanapun korang berada, saya harap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa pada kesempatan kali ini, sebelum kita nak coba kongsikan terlebih dahulu, kita menekan tombol subscribe, like dan share supaya tak ketinggalan video yang selalu dikongsikan setiap hari. Nah, korang sekalian, pada kesempatan kali ini kita nak coba membahas suatu isu yang sangat menyedihkan sekali, dimana adalah salah satu influencer katakanlah menghina PMX dengan hal yang tak pantas, menghina dengan menggunakan alat perangkat daripada agama Hindu itu sendiri, teman-teman. Nah, seakan-akan PMX itu adalah pro Israel dan pro terhadap Amerika. Bahkan ada salah satu berita mengatakan bahwasanya Malaysia sekarang sudah bersekutu atau tunduk kepada Amerika. Nah, pada kesempatan kali ini, apakah betul hal itu apakah betul kenyataan tersebut dan macam mana sih tindakan daripada PMX, dan memberikan jawaban yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, supaya kita tak lama-lama, jom kita tengok videonya. Oke, ini salah satu netizen Malaysia menghina ya. Setelah menghina, dia itu langsung meminta maaf. Saya Siti Nurjiswanis dengan penuh rasa rendah diri ingin mohon maaf atas satu postingan yang telah saya kongsikan baru-baru ini di akun Facebook pribadi saya. Posting tersebut melibatkan repost gambar Perdana Menteri daripada akun Pots yang ingin menjelaskan bahwa saya tidak mempunyai seberang niat untuk memalukan atau menyinggung mana-mana pihak, terutamanya IAB Perdana Menteri. Saya mengakui, artinya daripada keseluruhan permintaan ini mengakui kalau hal tersebut memang benar-benar salah, telah menghina Perdana Menteri Malaysia sebagai antek-antek Zionis ya, teman-teman, antek-antek pendukung Israel ya, teman-teman ya. Ini sangat-sangat berbahaya ya. Semua agama percaya iaitu apa saja yang kamu buat kat orang lain, kamu akan dapat balasan itu. Ada tak dalam Islam? Ada ulama dengan tindakan yang diambil oleh majikannya iaitu Bank RHB Bank terhadap stafnya yang membuat satu penghinaan kepada pemimpin nombor satu negara kita adalah satu tindakan yang tepat, tetapi tidak cukup dengan tindakan itu. Oleh sebab itulah kita membuat beberapa laporan polis lagi agar satu tindakan yang lebih tegas diambil untuk memberi satu pengajaran ataupun tauladan kepada sesiapa yang cuba menimbulkan kekeliruan dan juga satu penghinaan kepada pemimpin nombor satu kita. Memohon pihak berkuasa khususnya PDRM untuk mengambil satu tindakan yang tegas, setegas-tegasnya kepada seorang individu yang juga seorang kaki tangan RHB Bank yang bertugas di sebuah bank di Bandar Kulim, Kedah, telah memuat naik gambar yang telah disunting
berlatar belakangkan bendera Israel kepada imej yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Seperti yang tuan-tuan maklum, kita memang tidak mempunyai apa-apa hubungan diplomatik dengan Israel, malah kita mengutuk ataupun tidak bersetuju dengan apa-apa yang diadakan yang berbentuk kerjasama sama ada secara fizikal ataupun tidak kepada rakyat kita ataupun kepada negara kita. Hari ini kita berkumpul di Balai Polis Ceras untuk membuat report atas individu yang bernama Siti Nur Ziwanis Muhammad Zain yang telah menaikkan gambar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak patutnya dinaik. Seperti mana Mr. Quek telah menegaskan bahawa report telah dibuat atas dia supaya polis mengambilkan satu kepada dia. Tapi saya ingin menambah, kita baru habis ASEAN. Di ASEAN ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengharumkan nama negara kita. Dia tidak take side on Israel, tapi he spoke on world peace. Dia telah bercerita, dia telah berprinsip untuk keamanan bukan sahaja di Malaysia. Ahli-ahli keadilan Badatul Razak sedih kerana, dan juga rakyat Malaysia sedih kerana ada sesetengah pihak yang membuat fitnah atas dia, mengatakan dia telah menjual maruah negara kita. Kami berharap pihak polis akan membuat siasatan dan mengambil tindakan kepada dia yang membuat fitnah ini. We all know that gambar itu memang di crop di AI, tapi benda itu tidak patut dibuat kepada the number one man of Malaysia, iaitu yang amat berhormat Perdana Menteri. Saya berharap bukan dia saja, kepada semua rakyat Malaysia, janganlah buat benda-benda begini. Ini tidak patut. Kita tidak boleh memalukan atau memburuk-burukkan sesiapa punya nama, especially khususnya nombor satu negara kita, the number one person, iaitu Perdana Menteri kita. Hormatlah dia. Dia dah bertua, tapi dia masih bekerja untuk masyarakat Malaysia. Perkara ini dari segi Anggota Muda Keadilan, kami mengecam dengan sekeras-kerasnya perbuatan ini, kerana ini bukanlah budaya orang Malaysia ataupun negara kita. Kerana ini adalah satu perkara yang sangat-sangat berlebihan, iaitu kamu memburukkan Perdana Menteri Malaysia, iaitu Perdana Menteri negara ini kepada rakyat kita semua. Jadi kerana ini sebagai satu tauladan kepada orang lain dan juga kepada diri kami, InsyaAllah saya mohon juga kepada pihak PDRM untuk melakukan siasatan yang setegas-tegasnya dan diambil hukuman mengikut peruntukan yang termaktub berkenaan kes ini. Dan saya harap perkara sebegini tidak akan berulang lagi. Mengutuk sekeras-kerasnya lah tindakan Siti Nur Hizwani Muhammad Zain terhadap penghinaan terhadap Perdana Menteri kita lah. Dan dia satu tak bermoral lah kan, sebagai seorang individu yang wanita lah kan, yang tidak bermoral, dan dia tidak mencerminkan kepribadian dia yang sebenar, dan tidak melambangkan seorang muslimah yang lemah lembut lah. Adakah ini satu bentuk iri hati kepada kejayaan dia menganjurkan ASEAN menyebut Trump dan lain-lain besar? Saya rasa ini mungkin sikap lah. Saya rasa satu sikap yang tidak menghormati pemimpin. Kemungkinan besar juga ada satu perancangan ataupun dayah daripada parti-parti lain ataupun satu golongan lain yang tidak menyukai cara pentadbiran PMX yang dianggap berjaya lah pada masa ini. Gambar yang dikeluarkan oleh individu tertentu itu memang tidak patut dibuat, dan it has impacted the Indian community, telah memberikan impak kepada masyarakat India, sebab kita tidak, benda itu adalah benda yang suci untuk masyarakat India kita. Apabila ada dan foto itu bukan untuk lelaki dan bukan untuk dipermainkan. Benda itu adalah benda upacara peragamaan masyarakat Hindu. So benda ini kita patut ada seperti mana Mr. Quek beritahu, ini adalah sikap orang tertentu. Mereka influence daripada TikTok,
social media benda-benda begini. Tidak diajar, tidak mengambil pengajaran daripada benda-benda yang lama. Di Malaysia kita satu bangsa Malaysia. Kita ada Melayu, kita ada India, kita ada Cina, kita ada yang lain-lain. Kita hari ni kita duduk ada kat sini Melayu, Cina, India juga. That means we are one. Kita satu rakyat Malaysia. Saya bukan muda, saya betul. Saya kerja sedaya upaya saya untuk dapat perhatian negara yang penting untuk faedah dan masa depan negara kita. Masya Allah ya. Betul ke Anwar Ibrahim ni dia pro Palestin? Betul ke dia ni pro Gaza? Ini persoalannya. Sebab seperti mana hari ni, saya yakin semua orang tengok. Korang tengok Trump ni, dia mengaku dia memekalkan senjata untuk melakukan genosid ke atas rakyat Palestin, Gaza ni. Dia mengaku, ada video terang-terang dia mengaku dia supply apa. Tapi hari ni apa yang ditunjukkan oleh Anwar Ibrahim membuktikan bahawa dia suka dengan Trump ni. Kalau Trump menari, dia pun boleh menari. Bermakna apa? Ni video ni, saya yakin semua orang dah tengok video ni. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا. Tetapi yang nyata bila Trump sampai, Trump menari, Anwar pun menari. Dan hari ni saya ambil kesempatan dengar balik apa yang Anwar cakap dengan Trump. Sekali pun dia tak sebut tentang kezaliman Israel. Dia tak sebut kezaliman rejim Zionis ke atas rakyat Gaza. Dia tak ceritakan tentang pembunuhan yang dilakukan oleh rakyat Palestin. Sebaliknya hari ini depan Trump, dia memuji Trump. Kau dah dengar tak? Tempoh hari dia kata apa? Dia nak jumpa Trump, nak cakap depan-depan, nak cakap depan-depan demi rakyat Palestin, demi rakyat Gaza. Nak cakap berkobar-kobar nampak tu. Tapi hari ini bila kita tengok dia jumpa Trump, dia puji Trump. Mula-mula menari dengan Trump, lepas tu puji Trump, lambung Trump, jilat Trump. So macam mana kita rakyat ini nak percaya bahawa Anwar Ibrahim ni pro kepada Palestin dan Gaza? Sebab apa yang ditunjukkan tak nampak dia menyebelahi pada rakyat Gaza dan Palestin. Sebaliknya nampak dia bersekutu pula dengan Trump ni. Jangan percaya, fikirlah. Kau pergi tengah ucapan Anwar Ibrahim, dia lambung Trump. Satu pun tak sebut pasal kezaliman Israel, satu pun tak cerita pasal pembunuhan yang dilakukan di Palestin. Trump datang ke Malaysia, kerana itu urusan kerajaan, tapi kurang bersetuju dengan cara suasana ia disambut. Dan saya telah nyatakan, pun begitu, kredit tetaplah juga kita beri kepada pihak kerajaan mereka, pimpinan yang atas, kerana tetap juga menyebut beberapa kali tentang Gaza, yang mana Trump apabila pergi ke negara Arab tidak sebut tentang Gaza, tapi Malaysia menyebutnya. Dibandingkan secara perbandingan, kita lebih baik daripada negara Arab dalam membela rakyat. Itu kita kena akui. Dan kita tahu bahawasanya bukan mudah bila kita tengok Trump datang dengan pesawatnya, bukan saja ke Malaysia, ke negara-negara lain. Kita dapat lihat bagaimana apabila kuasa besar menguasai itu. Dahulu kita dengar sejarah khalifah orang Islam yang digeruni di mana saja ia pergi, dihormati dan ditakuti. Hari ini semua hal itu hilang. Al-Quran menyebut tentang ciri orang-orang yang dapat untuk membela agama Allah. Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Salah satu ciri tunjuk merendah diri pada orang mukmin dan menunjukkan izzah kepada orang-orang yang kafir yang menentang. Tapi suasana itu sukar berlaku apabila dunia Islam tidak bersatu. Sekadar seorang itu kaya, macam orang Arab yang kaya, sampai kereta-kereta Arab. Kalau pergi ke London, anak-anak raja, anak-anak orang kaya Arab itu dengan kereta mewah, mereka parking di mana saja mereka suka. Mereka tinggal kenderaan mewah mereka dapat beli yang lain. Bukan saja mereka pergi ke negara barat membawa diri mereka, pesawat mereka juga membawa kenderaan mereka. Kekayaan yang orang barat pun kagum. Tetapi kekayaan itu bukan hasil daripada keupayaan diri. Dunia Islam nak membuat basikal pun susah. Kereta tetap orang lain, apatah lagi senjata tidak dimiliki oleh orang kita.
Umat Islam tidak memilikinya. Padahal kalau digabung negara-negara orang Islam menghasilkan persenjataan sendiri, kita menjadi umat yang kuat. Tapi kita menjadi umat yang lemah. Bak kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, bagaimana nak menghadapi pihak yang menentang kita Barat jika pena yang menandatangani perjanjian dengan Barat itu sendiri dibuat di Barat, belum lagi senjata. Ini dunia Islam. Mungkin Malaysia sekurang-kurangnya ada kereta produk kita, dan ada wabah bahan kita. Tapi Arab apa pun mereka lakukan. Dan kejayaan yang dibuat oleh agensi Barat ini ialah mencaturkan politik dalaman orang. Negara-negara orang Islam sering bertarung antara satu sama lain. Hatta dalam negara kita, kita lihat walaupun isu Palestin, jika orang ni bercakap, orang ni tidak sokong. Jika orang ni bercakap, yang ni tidak sokong. Jika ini menggunakan Palestin, orang ni akan kata ini semua pura-pura. Dan mereka mencaturkan supaya negara-negara orang Islam ini demikian, sentiasa berberantakan. Dan orang Islam, orang-orang pemimpin orang Islam takut. Pemimpin Arab pun takut mereka dijatuhkan. Kerana gerakan menjatuhkan itu digerakkan oleh kuasa yang lain dalam negara-negara orang Islam. Penentang-penentang kerajaan, pembangkang dan seumpamanya dalam negara-negara orang Islam, dalam keadaan mereka mengkritik Barat, sebahagian mereka digunakan oleh Barat. Kita lihat apa yang berlaku di Sudan, Ad-Da'mus Sari'. Ini satu Malaysia yang sangat dahsyat. Dalam masa 2 hari membunuh ribuan rakyat Sudan dengan seruan Allahu Akbar, menembak orang kampung hidup-hidup, wanita dan lelaki, kanak-kanak, mengikat dan menyaksa. Daripada mana negara Sudan yang miskin itu pasukan ini memperolehi senjata? Negara orang Islam tidak ada produk senjata. Siapa di belakang mereka? Kita di dalam percaturan pihak. Sebab itu walaupun kita mengkritik wabahan, kita tidak boleh berada terlalu jauh sehingga akhirnya orang Islam lemah di dalam negara. Ini adalah satu. Kalau tak baik, kita batalkan. Ini pengkhianatan. Macam di koram. Nak marah pasal apa? Kalau rasa, kajilah dulu. Ni nak bebal pasal apa? Ya. Baca. Saya bagi contoh ni. Saya dah sebut tadi. Saya tak mau dialog with the deaf. Dialog ini dengan orang dengar. Setuju tak mengapa. Saya kata China teliti line by line. Apakah keputusan semiconductor rare earth itu preclude segera membatalkan kemungkinan kerjasama dengan dia? Tidak. Ada situ exit clause, security considerations, the law of the land. Dan bagi kita bagi priority kepada Amerika Syarikat. Hari Isnin kita bagi priority kepada China. Saya akan pergi Selatan Afrika 2 minggu lagi, saya akan bagi priority kepada Selatan Afrika. Apa masalah? Sebab tu saya kata baca. Jangan marah saja. Baca dulu teliti. Exit clause itu rakan-rakan kabinet itu tekan dengan serius. Ya. Baik. Sebab berapa jumlah macam disebut tentang lebihan dagang. Terima kasihlah. Kalau ikut apa yang ceramah kita dalam dialog saya semasa dengan Presiden Amerika Syarikat, bukan di sini ya, bukan di Macam, depan Presiden Amerika Syarikat, saya kata your computation tentang itu kita tak setuju, sebab kita masukkan perkhidmatan. Kita tak setuju tentang apa yang dia sebut. Sebab itu daripada 25% masa dia kali pertama telefon, dia turunkan esoknya 19. Kita puas hati, kita tak puas hati. Kita setuju, kita tak setuju. Tapi ini keadaannya. Ya. Baik. Jadi soal umpamanya rare earth, semiconductor, kita dah sebut. Ya. Dia tidak. Kalau umpamanya American pelaburan Amerika di sini, dia kata okey, pelaburan Amerika ke Malaysia kami tak mau import ekspor ke China. Tak apalah. Okey, kerana pelaburan dia. Tapi pelaburan China di sini, dia nak bawa balik ke China, dia bawa ke mana-mana dunia, kita tidak menyekat. Sebab itu kita kena membaca. Kalau pelaburan China masuk sini, dia kata kami bagi syarat jangan labur, jangan. Itu bukan penjajahan. Dia labur. Kalau kita tak mau, kita jangan labur. Tak payah melabur di sini. Tapi dia melabur terutama dalam rare earth kita dah batalkan
ekspor raw. Dia boleh buat. Tapi bagaimana nak kita tafsir? Tak boleh. Negara China boleh. Australia boleh. Jadi sama ada yang sekarang sedang dijalankan, tapi saya kata ini dia tak ada clause atau peruntukan yang membatalkan atau melarang. Sebab itu disebut situ national consideration, security consideration kita. Okey, ada bangkitkan soal maritime, ketenteraan. Ini dibuat oleh dulu menteri-menteri dulu, cek dulu masa dulu ada tak perjanjian pertahanan dengan Amerika? Ada. Jadi itu kita teruskan, apa masalah dia? Tapi apa yang kita tekankan, tidak boleh apa-apa kegiatan dengan Amerika Syarikat yang boleh dilihat sebagai provokatif. Saya bukan nak kata ini, bukan saya nak kata saya sebagai Perdana Menteri, tidak. Tetapi bayangkanlah kita nak kena hadapi Presiden Donald Trump. Kalau nak minta bantuan menyelesaikan masalah Gaza, saya tak tahu siapa lagi dah. Kita bercakap dengan Macron, kita bercakap dengan Meloni, kita bercakap dengan Chancellor Jerman. Habis dah ikhtiar. Saya bercakap berdepan dengan Joe Biden. Sudah tahu itu berdepan. Dan saya tahu risikonya. Saya bercakap tu di San Francisco. Bukan senang. Saya tak minta sesuatu terima kasih, tapi jangan kutuk seolah-olah kita ini antek atau boneka Amerika Syarikat. Mana mungkin mereka boleh bercakap depan presiden yang begitu rupa. 20 point plan, saya tak pernah sebut 20 point plan. Saya sebut, saya sokong langkah fasa 1 ceasefire. Tapi saya tegaskan comprehensive plan, itu yang Ledang sebut tadi. Jadi ini yang kita lakukan. Saya bukan nak saya kesiankan Perdana Menteri Malaysia. Sekejap di label pro-China dan pro-Rusia ni beberapa bulan lepas, kerana berjumpa dengan Presiden Putin, Lavrov, nampak terlalu dekat dengan BRICS sampai sekatan dagangan dikenakan ke atas Malaysia. Ada juga yang memeli pada masa tersebut. Mengapa tak mendekati Trump, tak dapat panggilan daripada Presiden Trump. Tetapi akhirnya bila mendekati, di label pro-US pula. Sekejap di label terpaling Hamas. Hanya salah seorang pemimpin Muslim yang berani berjumpa dengan Ismail Haniyeh pada masa tersebut, menyumbangkan 200 juta ringgit bagi plan pembangunan Hamas. Sangat luar biasa, kita sudah mendapatkan penjabaran yang sangat luas, informasi yang sangat bermanfaat sekali terkait salah satu karyawan atau pelaku daripada salah satu bank di Malaysia menghina PMX dengan hinaan yang sangat tak pantas, dan itu perlu menjadi teladan bagi kita supaya kita itu lebih berhati-hati dan lebih berwaspada ya teman-teman semua. Nah, semoga video ini bisa memberikan sebuah manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.